Rupanya ramai lagi business owner yang tak tahu cara nak guna payment voucher dengan PTK voucher. Kita pergi kat payment voucher ni dulu. Payment voucher ni adalah dokumen yang kita kena gunakan bila mana kita keluarkan duit direct daripada akaun bank business. Gunakan cek ke, kita online transfer ke, korang scan ke. Setiap transaksi tu mesti kena kepilkan sekali dengan payment voucher. Kalau ada payment voucher macam ni kan, senang hidup kita. Tengoklah. Dah siap tulis dah contoh-contoh yang kita kena isi dekat dalam setiap ruang yang ada. Apa yang kita nak kena tulis dekat dalam setiap ruangan ni? Amir saya tunjuk. First sekali kalau korang nampak kotak atas ni, sini kita nak letak kita punya chop business kita. Bayaran kepada siapa yang menerima pembayaran kita ni. Nombor voucher ni, yang ini paling penting. Kita kena pastikan dia adalah running number. Dan tarikh kat bahagian sini adalah tarikh yang kita buat transaksi tu. Kita letakkan nombor rujukan, bill ataupun receipt yang berkenaan. Dekat bahagian butiran ni, details kita buat payment tu lah. Nombor cek dan nombor rujukan bank ni adalah nombor cek ataupun rujukan yang kita buat transaksi tu. Boleh dapat dekat dalam slip transaksi. Dan tulis jumlah amount dekat bahagian sini. Kat sini disediakan oleh orang yang buat dan juga disahkan oleh siapa. Kalau kita ni business owner loan ranger, kita sign dekat bahagian disediakan ni dan juga disahkan. Kita terima ni, orang yang menerima tu kena sign kalau kita tak dibagi receipt sebagai bukti transaksi kita. So itu je yang kita nak kena isi dalam payment voucher ni. So jom saya nak tunjuk macam mana saya nak isi daripada invoice supplier ni ke dalam payment voucher. Dah siap. Lepas tu jangan lupa, payment voucher ni kita kena kepilkan sekali dengan invoice daripada supplier. Lepas tu kita dah bolehlah masukkan terus dekat dalam file. Cara nak filing, korang boleh refer dalam buku Enterprise Gaya Corporate ni.